Semasa khutbah Jumaat baru bermula, boleh tak kalau kita nak berzikir atau berselawat? Kalau kita sedang duduk dalam masjid, naik khotib, boleh tak kita buat amalan-amalan lain? Tak boleh. Dia ambil baca Quran, ambil Quran pergi baca. Orang baca khutbah, tak boleh. Kerana dalam Quran kata fastami'ulah. Hendaklah kamu berusaha sampai dapat mendengar bagi yang membaca khutbah. Okey? Berzikir tinggalkan. Orang duk baca khutbah, hadirin jemaah sekalian. Kenapa minyak belum turun? Dia duduk subhanallah, 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 subhanallah. Itu tak betul. Faham lagi? Jadi terlebih lebarnya. Dua moh tengok gusti, ada zikir pun, faham? Depan orang yang buat sibuk. Ada juga penyakit lagu tu. Jadi jangan ketika khutbah beri tumpuan. Adapun hati berzikir tidak menjadi kesalahan dengan syarat ulama kata kalau hati berzikir maka tidak menjejaskan kamu punya tadabbur perhatian kepada maksud-maksud makna khutbah yang disampaikan. Kerana dengar khutbah, faham khutbah lebih afdal daripada berzikir. Cuma kata ulama bila disebut nama Nabi maka sunat kita yang mendengar kata selawat dengan nada yang perlahan. Katanya Tok Khatib, Nabi telah bersabda, kita dengar Nabi di bawah ni Allahumma salli ala Muhammad. Sunat. Okey? Soalan seterusnya.